Korang pernah tak semangat berkobar-kobar masa mula, tapi tengah jalan hilang? Sebab ramai orang suka rasa nak berjaya tapi tak bersedia untuk proses dia. Bila penat, berhenti. Bila lambat nampak hasil, give up. Bila orang tak support, down. Hakikatnya visi ni bukan diuji masa kita semangat. Visi ni diuji masa kita penat, kecewa dan rasa nak menyerah. So sebab itu bukan semua orang akan capai impian. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab tak ramai yang sanggup bertahan cukup lama. Kadang-kadang kan, yang membezakan orang yang berjaya atau tidak ni hanyalah satu benda: jangan berhenti terlalu awal.